Apa dia? Hai, Assalamualaikum. Saya Hani dari platform Kids dan hari ini kita akan interview orang-orang yang terpilih untuk kita tanyakan apa aktiviti screen free diorang. Dan sila nantikan. Hai, boleh saya tahu apa aktiviti screen free cik? Saya selalunya baca novel je. Hello? Hai, boleh saya tahu apa aktiviti screen free cik? Saya suka hiking, go out for travel and running for weekend. Hai, boleh saya tanya apa aktiviti screen free cik? Apa dia? Screen free cik. Oh, screen free. Selalunya saya suka baca buku. Okey. Masa lapar saya main masak-masak dan melukis. Bye-bye. Masa lapar saya baca buku dan berangai dekat kursi. Bye-bye. Masa lapar saya membaca buku dan melukis. Bye-bye. Jadi kita sudah dengarkan jawapan daripada orang-orang yang terpilih mengenai apa aktiviti screen free diorang kan. Jadi dengan adanya aktiviti screen free seperti ini, kita dapat lagi mengeratkan hubungan kekeluargaan antara ibu bapa dan anak-anak. Contohnya kita dapat beriadah bersama, membaca buku dan berkongsi cerita antara satu sama lain. Jadi sebelum saya akhiri video kali ini, kita tanyakan pada diri kita sendiri apa aktiviti screen free yang boleh kita lakukan bersama keluarga. Jadi sila kongsikan jawapan anda di ruangan komen. Dan sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.